OPU tu sakit ke? Jom kita bincang. OPU ataupun oocyte pick up adalah prosedur pengutipan telur sewaktu rawatan IVF. Prosedur ini dilakukan di bawah kawalan terbius di mana anda akan diberikan ubat untuk tidur. Jadi prosedur ini tidak sakit. Ia dilakukan di dalam dewan bedah. Sewaktu prosedur OPU itu, kita akan menggunakan ultrasound. Jadi ini akan mengelakkan kecederaan kepada usus ataupun pundi kencing yang berada berdekatan dengan kilang telur anda. Prosedur ini sangat selamat dan sangat mudah dilakukan. Ia mempunyai risiko yang sangat sedikit, iaitu kecederaan kepada organ berdekatan dan mungkin sedikit pendarahan. Prosedur oocyte pick up ini ataupun pengutipan telur menggunakan satu jarum. Jadi apabila penggunaan jarum itu akan ada sedikit pendarahan dan mungkin berada sedikit kekejangan pada perut, tetapi ia hanya sementara sahaja, mungkin dalam 1-2 hari sahaja. Anda akan diberikan ubat tahan sakit supaya anda boleh menjalankan aktiviti anda seperti biasa. Jadi anda tidak perlu mempunyai sebarang kerisauan mengenai prosedur ini. Jom bincang dengan saya, Dr. Syahiran di Sofia Fertility Petaling Jaya.